Okay, Assalamualaikum. Semoga semua dalam keadaan yang sihat. Malam ni kita akan buat live mapping secara santai-santai. So, korang boleh tengok dekat dalam time frame daily sekarang ni kita akan tengok. Tetapi, before that saya nak cover dua topik untuk korang. Topik yang pertama adalah tentang BTC, yang seterusnya adalah tentang gold. Sebab BTC ada potential untuk nak naik lagi, pandangan saya. Dan mungkin boleh sampai 110. Apa yang korang nampak pergerakan BTC sekarang ni baru permulaan. Baru sikit sahaja. So untuk gold saya nampak ada potential untuk nak menjunam lagi. Nanti saya akan explain dekat korang. So now jom kita tengok kepada key level dulu yang penting. Key level yang pertama kita ada nampak satu dekat sini. Saya akan tandakan untuk korang. Okay, saya tandakan supaya korang faham. Dekat sini adalah daily key level. Kemudian kita ada lagi satu dekat sini. Okay. Kemudian kita ada lagi satu dekat sini. So sini adalah poin-poin yang sangat-sangat kuat. Okay, untuk korang nak lihat, untuk korang nak monitor, pantau. Okay, kenapa saya cakap 3 level ni? Sebab kalau korang perasan dia berkaitan dengan RBS, SBR. Kita ada support becomes to, kita ada resistance breakout into support. Dan kita ada support, SBR tak ada, minta maaf. Dia ada support become support. Ataupun dia kena support bertemu dengan support. Okay. So pergerakan kalau kita nak pantau ni, kena pantau sahaja. Dia bukan tempat untuk kita nak terus entry, dia tempat untuk kita nak pantau. So jom kita masuk kepada time frame H4. Kita tengok lagi ada apa. Untuk saya nak target buy, saya lebih suka kalau saya nampak sesuatu yang seperti reversal pattern ataupun seperti breakout pullback, breakout pullback yang lebih jelas, yang lebih momentum kuat, ataupun engulfing bullish. Itu baru cantik. H4 engulfing bullish memang sedap untuk kita nak masuk. Tetapi memandangkan tak ada dekat area di sini, tak ada. Okay, so kita akan bertunggulah. Dan kenapa saya target mesti lagi sell? Potentially dia punya sell ni agak kuat lagi. Kalau tengok trend dia pun masih agak kuat. So saya tak nak masuk untuk nak fight trend, tak nak masuk buy, tak nak masuk sell. Saya tak nak masuk buy untuk nak hold. Saya mungkin akan scalping kalau ada rezeki lah. So next kita akan masuk kepada M30. M30 pun bagi saya, untuk saya nak sahkan kita boleh nak buy ataupun tidak, saya akan tunggu sesuatu trendline breakout dekat level sini. Sini my favourite lah. Trendline macam ni antara my favourite trendline lah. Tetapi satu je, trendline ni korang tak boleh nak harapkan dia sangat. Dia hanyalah satu supporting answer untuk korang. Tetapi korang jangan harapkan dia. Korang kena tengok apa yang dia bakal buat dekat zone, dekat area kawasan sini. Okay, so apa yang saya nak sampaikan ni contoh. Contoh, kalau korang tengok dia dah start bermain sideways. Contoh dia dah start bermain sideways macam ni. Okay, tiba-tiba dia start pecah ke atas. Kemudian dia pecah ke atas lagi, cantik. Maksudnya momentum sideways tu dia semakin bullish. So ada possibility yang kita boleh cari peluang-peluang untuk nak buy, ataupun kita boleh nak scalping buy lagi kan. Sampai satu level dekat sini baru kita mungkin boleh cari sell. Kalau kita tengok momentum waktu tu dalam zone ni, ataupun waktu sideways tu dia macam ni. Dia tengah main sideways, sekali dia pecah ke bawah. Sekali dia jadi macam ni. Dan possibility yang dia masih boleh lagi lah nak menjunam. So ni adalah tentang gold. My target is still sell. Tetapi untuk kita nak kukuhkan lagi jawapan kita, we wait for more bullish momentum lah untuk nak cari buy. Sebab memang strong lagi sell ni. Okay. And dia mungkin baru berawal lagi. Mungkin boleh junam lagi. Betul tak? Okay, so now jom kita masuk kepada BTC. Oh my god, BTC my favorite. So BTC ni saya ada masuk buy selepas saya nampak breakout ni. Tapi saya mungkin nak scalping je kot. Saya dah masuk breakout ni. Lepas tu kita nampak my favorite technique ada fresh breakout buy dekat sini. Kemudian kita masuk balik kepada candlestick. Korang nampak H1 candle yang ni berjaya tutup dekat atas. So sebab tu saya masuk buy. Dia berjaya tutup dekat atas. Kalau dia tutup dekat bawah tadi memang masalah, memang dia takkan jadi lah. Faham tak? Okay, so now hujan-hujan sikit lah ni. Okay,
So now saya akan explain tentang BTC. BTC ada satu zone yang saya nak target untuk nak sell, dan saya akan bagi tahu korang dekat mana. First, dia adalah dekat sini. Saya akan ambil area-area swap zone yang berdekatan dekat sini. So kalau saya masuk line chart, korang boleh nampak ada satu swap zone dekat atas ni, nampak? Okay, swap zone, teknik yang saya menggunakan. Kalau korang tak tahu, korang boleh belajar lah. Senang je swap zone ni. So kemudian korang masuk kepada candlestick balik, korang boleh nampak dia tak pernah dipakai lagi kan. Harga hampir nak sampai, tapi dia tak pernah sampai lagi. So dia ada peluang dan dia ada possibility yang dia boleh sampai. Okay, sebab ni semua dipanggil sebagai fail to return. Faham tak? Okay, so now dekat sini saya letak satu. So korang boleh nampak zone sell kita lah. Kalau tiba-tiba dia pecah ke atas, then most probably dia boleh sampai dekat 110. Itu antara satu harga yang saya masih lagi tengah pantau, dan saya nak dia sampai dekat situ. Sebab momentum untuk BTC ni, kalau korang tengok momentum BTC, saya tunjuk je dekat korang. Momentum BTC buat sementara ni, kalau korang tengok dalam zone ni, okay, cuba kita lihat sama-sama. Pergerakan dia semakin berkuat. Kalau dia start break ke atas lagi, dia tak junam-junam kan, dia break ke atas lagi, possibility dia boleh nak terbang. Okay, kita tengok momentum kepada overall dia. Kalau dia dah start break ke atas je, walaupun dia junam, tapi dia break ke atas balik, most probably dia boleh, perjalanan dia tu adalah buy, tetapi dia lambat nak terbang. So ni adalah BTC, dan kalau kita nak target untuk sell, sini antara scalping zone untuk kita nak sell. Sell ni saya tak berapa nak boleh tetapi saya risau sebab BTC especially sekarang ni, walaupun orang tengah target gold tengah BTC tengah mahal, saya tak kisah, memang dia akan naik lagi. So mungkin 110 ataupun 100 end of this November. So itu saja daripada yang Arif. Assalamualaikum. Jumpa korang esok. Stand by your account. Fly.